Strike, strike. 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 Strike, guys. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku bersama dua fighter, Faris dan juga Adi. Adi, bye-bye sikit. Okay. Dah sedia korang? Dah. Okay, jom. Okay. Okay, bismillah. Beri salam dulu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Adi? Ada orang lalu kat sini. Kedah je. Aku nak ikan. Kemana kita dapat ikan? Okay, bismillah. Okay. Okay, kita repeat lagi. Macam sedap aku nak katak ni. Allah Akbar. Allah. Terlekat pula. Ini petanda tak baik ni. Sekali ganting. Sekali ganting dah dapat. Dulu Pak Long sini tak ada air. Waktu abah kita duduk dalam pubong. Nampak dia tadi duduk macam ada benda. Dompet. Selai. Nampak dia. Dah apa? Kat belakang. Jaga bersilang tali korang. Dia kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ke mesin aku. Mesin Kenapa pakai terbalik Adi macam tu? kita. Korang tengok. Dia pakai. Macam mana dia pakai? Spinning pakai terbalik. Okey. Bismillah. First cast. Ada benda lompat kat sana. Nanti kalau dia makan, kan, jangan terus tarik. Biar dia makan dulu, baru tarik. Macam semalam kita dapat seekor ikan. Lepas tu kita bawa naik atas jatuh. Ya. Taman. Dia dapat lagi. Oh, jauh dia. Tengok mesin siapa? Bukan mesin kita. Mesin Ash'ari. Makin tinggi air ni. Sebab hujan kan tadi. Balik Adi. Oh, jauhnya Adi. Dia kayulah saya slow. Janganlah laju. Balik saya slow Paris. So slow lembut-lembut gitu. Lembut-lembut je. Gitu. Lembut-lembut. Macam mana Pak Long? Pak Long punya mesin boleh bunyi. Entah. Slow-slow Adi balik. So slow. Jangan kuat-kuat. So slow je.
tak ada lagi ni. Ada ini. Lebih tinggi air dia. Pari perhati-perhati sikit kiri kanan. Macam mana nak kena berdek ni tak long? Kenapa? Macam gini. Kenapa jadi gitu? Tak betul je apa dah buat ni. Mana? Apa jadi gini? Kena jadi gini tali kau. Tak tahu, tadi kita betul. Oh ni dia ni. Sekejap. Macam ni. Tu boleh. Dah, cuba gulung. Dia puluh pari. Tengok. Gulung kan tali. Dah boleh dah. Apa nak buat? Nanti tak balik tengok dulu depan tu. Jangan dia berbelik baling. Tengok dulu. Lepas tu baling. Dalam.
Tak nak dia keluar.
Ada Adi? Adi? Ah, Kita jumpa katak tadi. mana? Mana? Katak tu hilang. Loh, Jalan. engkau punya katak mana? Katak warna apa? Kuning. Kuning. Mana? Kuning ada ada bulat-bulat macam kura-kura Ada bulat-bulat kuning. Pak Long punya semalam. Oh, Pak Long punya. Warna kuning hijau. Kita try guna. Guna. Tu. Tiba-tiba kita gulung. Kita rasa. Apa saya rasa lambat pula ni? Yelah semalam putus kat situ. Kita gulung. Lepas tu? Kita lempar. Lempar. Kita jumpa umpan tu. Kita try pasang kat kita punya joran. Betul? Pasang. Kita gulung. Hari kita ada balong apa? Yang kita lempar situ. Ada ikat sama mana? Ya. Dekat ujung kita balik ujung dia sampai dapat kan. Pok sambung tapi tak habis. Biar dia makan dulu. Ini ada ayok. Biar dia tertarik kan. Biar dia makan, Wui. Pak Long punya semalam, Pak Long punya sini. Pak Long punya semalam. Ada pun. Ada lagi satu Pak Long punya warna hijau. Macam ni juga, macam ni warna hijau, lepas tu katak warna hijau. Katak ada kita. Semalam Dadan pakai. Dadan pakai semalam. Dadan pakai semalam putus Pak Long punya katak kat depan tu. Kita try nampak. Lepas tu kita nampak macam ada telang sikit kita. Sebaik kan nampak. Pak Long memang dah tak ada dah SP. Pak Long punya semua cukai. Tu kat sana dengan pari tu kat sana. Warna kuning. Tak ada samaran ni.
Kedai mana? Sini susah, takut sangkut. Di sini kena pakai soprok. Soprok. Pak Long pergi sana. Kita boleh makan ikan. Berapa je lah. Bersama kita. Ha. Apa? Apa tu kan? Bapok dalam. Oh, depan Pak Long. Alah, pelepah pula. Bob. Tengok dia. Ni aku dapat ni. Ha. Mana? Bila? Tadi? Dah buang dah? Oh. Ah. Strike, strike. 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 Strike guys. Strike guys. Alhamdulillah guys, strike guys. Oi, besar. Alhamdulillah, strike guys. Alhamdulillah, strike guys. Wow! Kali. Alhamdulillah, strike guys. Alhamdulillah, strike guys. Macam mana makna strike itu tak ada strike Besar tak? Ikan yang aku jumpa ni. Besar kan? Pegang. Kan? Besar kan? Dia nak pegang Jaga. Jaga mata air tu. Sos yang. Besar kan? Tahu yang ni botok lapik yang terlepas. Nampak ni, dia orang pegang. Tu dia. Strike guys. Besar bas. Besar-besar bas. Besar-besar bas katanya. Mantap. Cuba pegang. Ni, tengok lendut tak? Cuba pegang. Pegang kuat-kuat. Oh! Cuba pegang kuat-kuat. Ini apa? Kegapu. Pegang, angkat lagi. Angkat lagi. Pegang mana? Pegang beri. Ni pegang satu sini. Macam dapat Angkat lagi. Kau main rumah tadi kau. Korang tengok guys. Sini pusing kat sini. Tak nampak. Korang tengok guys. Betapa melengkungnya saya punya rod UL. Padu. Padu kan? Lucu ni nampak top. Alhamdulillah. Mantap. Itulah kena guna SP. Guna SP tapi bahaya, takut sangkut. Ikan ni makin liar. Alhamdulillah. Makan ni umpan butir ke nak umpan butir ni. Alhamdulillah. Start guys. Kalau dah agak dah kat situ memang ada. Nak biru kena pandai makan guys. Ada. Itulah tak makan lagi umpan kita orang. Lain kali orang cakap makan. Contoh ikan ni yang nak strike tadi. Dia ada kat sini. Dekat dengan air tak boleh. Bahaya ni. Nanti dia lagi. Dia ada kat sini. Okey. Mati yang mana? Tak ah. Alhamdulillah guys. Strike guys. Alhamdulillah. Dia lari. Biar Adi letak, ambil Adi. Letak kat letak dalam tu. Letak dalam sana tu. Kat pasu sana tu. Pasu sana. Letak dalam. Ada air ke dalam tu? Ada. Wah. Ni kan ikan Pak Nur masuk. Tu dia tembus sana balik. Ya ke? Ada air. Ada air. Ada air. Cara ni bawa betul pegang ikan. Katanya cara pegang ikan macam mana? Macam tu.